Okey, bagi ucapan sikit. Ni di mana ya? Dulu saya kerja Mobicom. Okey, Mobicom di unit mana? One Stop Center, bawah Sementa. Okey, maksud Mobicom, mungkin budak-budak yang baru tak tahu Mobicom tu apa dia? Mobicom? Apa dia? Company apa? Oh, telco company. Telco pertama di Malaysia. Tak adalah pertama. 001? 018. Say hello to the future. Doa. Ni kami punya bos-bos lah. Banyak bos-bos kami datang dari pilihan masing-masing. Mana masuk? Nak apa? TikTok? Syarikat grup Mobicom. Share saja. Tengok meja, nama pun tengok nama handphone Motorola. Ingat lagi dengan Motorola. di sini sekretari untuk kita pergi ke kita pergi ke bawah tanah kan, betul Bawah tanah. Bawah tanah dan daun sisi Ismaran kan. Tapi yang paling utama sekali itulah antara lokasi tempat-tempat yang tuan-tuan pastikan, terutama juga dengan customer care yang masih ingat lagi dengan bangunan PGA, bangunan Getah Asli, tingkat 14, tingkat 15, bertingkat-tingkat ya. Abang Raja okey, Abang Raja orang admin yang sememangnya dekat dengan kita. Sememangnya inilah yang kita nak beritahu. Orang Mobicom tak boleh jadi. Dengar. Orang Mobicom ni semuanya import khas ni kepada selebriti DJ. DJ radio dulu kat LFM. Kita akan rasa tersebutkan. Sepatutnya kena orang pergi foto booth. Indah tu. Walaupun tuan-tuan puan saya sedikit lewat, tapi saya rasa tuan-tuan puan kena dengar radio LFM. Suara saya. Baik, dari kita menunggu timbaan penjemputan, kita ambil kesempatan untuk kita bersapa ya. Saya akan perkenalkan mereka yang ni jenama Ericsson, handphone, lang TikTok. Yang kita nak rasa ucapan terima kasih kepada yang telah menjadikan majlis ini untuk kita berkumpul. Jadi pun Ericsson ni geng-geng ni engineering, saya punya engineer ni, saya punya geng-geng network lah. Sebab saya dulu di unit mak sayang engineering bagian kita ni bagian siapa nak launch sesuatu cawangan lah satu network. Ni saya punya bos, salah satu dari bos. Semua flashback balik kan? Tolong kan? Bila lah jumpa ni? Kita tahun 2000 kan dah tutup. Bila lah jumpa? Anak tunggu anak. First time jumpa. Ke dah lepas jumpa? Reunion. Kita ni 2000 baru jumpa ni. Bayangkan punya lama. Anak kejap Anak. Lagi sekali. Takkan bawa dia. Awak masuk suruh minta tolong ni. Nah. Nah, minta abang Zam ambilkan. Nah, minta abang Zam ambilkan. Tu Aslina. Nah. Aslina, weh. Abang Zam masuk ambil sini. Jang. Tengok kita punya sebab ada yang bila company tahun 2000 dah tutup, dah bungkus. Masing-masing tak pernah jumpa. Kan? Pengacara tu juga seorang. Apa dia DJ okey. Siapa dia ada editor. Dia ambil gambar dia. Pasti nanti tak ada. Kita ambil dulu. Mana? Dalam
lagi yang masuk. Engineering kita ambil gambar sekejap. Sebabnya dia paling ramai. Kau ni ada banyak kru sebenarnya tuan-tuan dan puan. Ada X tulang, X inilah X kan. Tak apa, yang paling penting sekali inilah wajah-wajah. Yang okey, senyum semua. Cheese everybody. Cheese. 1, 2, 3. Okey. Amin. Tak nampak, Abang tak nampak. Dia memang duduk dia nampak apa dia. Rasanya ni memang reunion engineering kan? Ada media yang sedang Okey, masing-masing jumpa. Baik, sebelum kita mulakan majlis ini adalah kita sama-sama Lagi talk session. semoga majlis ini diberkati dan dirahmati Allah. Untuk itu tuan-tuan dan puan, saya nak jemput Pengerusi Surau Bukit UK Perdana, Wow. Saudara Jailani. Saudara Jailani, kita nak mulakan majlis. Macam itulah selalu ustaz-ustaz easy. Jai, hari ini minta maaf kita dalam mulakan majlis. Saudara Jai. Assalamualaikum Saudara Jai. Jawab salam tu wajib. Aku kalau 3 kali tak pakai ni. Assalamualaikum Cik Jai. Assalamualaikum. Apa ya? Bukan main. Lihat tu. Walaupun sini. Saudara Jalani ni daripada Kofratkom dulu. Okey. Kita berikan tepukan dari tahun lepas dia berjaya buat majlis yang indah untuk kita walaupun saya tak datang. Kena marah Tapi untuk hari ini kita harap majlis ini diberkati, dirahmati. Jadi kita sama-sama berdoa dulu semoga majlis ini dapat lagi kita cipta kenangan yang indah. Saudara Jalani, silakan dengan doa yang indah. Doa yang indah. DJ ni kalau cakap baik. Macam dia umpat yang sesempat. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum kita bacakan doa, sama-sama kita baca kitab Al-Fatihah. Surah Al-Ladzina alaihim A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa asyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma aftah alaina futuhan arifin warzuqna fahman nabiy bi jahi khatamin mursalin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbi fili wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Berkatilah perjumpaan kami hari ini ya Allah. Jadikanlah majlis kami ini majlis yang berkah ya Allah. Majlis yang dapat menyatukan kami dan menyatukan kami ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga mengolah asbab kepada silaturahim yang kami pada hari ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih saudara Jalani kita. Alhamdulillah. Okey, semoga majlis ini diberkati dan juga nak ucapkan banyak terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan hadir pada hari ini. Macam saya cakap tadi tuan-tuan dan puan, ya. Kadang-kadang dalam video ini yang paling mahal bukannya hadiah, bukannya juga tempat yang indah, tetapi masa yang kita luangkan bersama orang-orang yang berbangga. Sebab tu majlis saya ini cukup simul. Kita akan cerita kembali tentang cerita drama dan ada yang mungkin dah lama tak jumpa, dulu jumpa hari-hari, sekarang jumpa setahun sekali pun belum tentu. Dulu sembang sampai tak ingat dunia, sekarang bila jumpa ayat pertama, masih sama padahal dalam hati dah sama, cuba sedikit berkembang dalam hati. Okey, hari ini saya nak mempersilakan juga orang yang dalam kalangan berusaha ataupun ahli jawatankuasa yang menjadikan majlis ini penuh bermakna. Untuk itu saya nak persilakan Kak Dadia kita lah, masih sikit untuk memberikan sepatah dua kata kepada tuan-tuan dan puan yang berjaya sampai ke sini menjadikan majlis ini biar siasat. Tuan-tuan dan puan, Kak Dadia kita, silakan. Assalamualaikum semua, saya tak nak ucap panjang. Saya cuma nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah datang pada hari ini dan sangat-sangat berterima kasih kerana menyokong usaha kami pihak IJK untuk menjadikan majlis pada hari ini, dan kami ingin memohon maaf sekiranya majlis pada hari ini ada sebarang kecacatan
minta maaf. Berharap semua akan berpuas hati dengan apa yang telah kami usahakan pada hari ini. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Kak Laila. Sekarang saya nak perkenalkan juga untuk ahli jawatankuasa. Saya nak silakan ke depan. Silakan Cik Ibrahim Maulana, Tuan Fida, Aidil Fitri, Kak Shima, semua kita jemput ke depan. Jai, Cang sekali. Ini dia. Ana sekali, mari sini masuk sekali. Anis, mari sini. Ini adalah wajah-wajah yang telah buat mesyuarat untuk kita semua. Menjadikan majlis. Penaungnya Cik Ibrahim Maulana. Jai, sekali. Naik awak. Kita bersama Jai. Ini usaha murah. Usaha mereka yang nak jadikan ini. Malam tadi ada yang tak cukup tidur. Kita pada sampai ada dan tak tidak orang ni. Kan? Sana. Okey. Baik, kita bergambar kejap tuan-tuan boleh Okey, baik. Ambillah gambar banyak-banyak kita orang ni. Tuan ni. Senyum semua. 1, 2, 3. Ya. Alright. Kejap. Official. Yang tak tahu lah masa tu. Semua official. Okey. Terima kasih. Tepuk kasih lagi untuk seluruh. Ini contoh masa untuk majlis ni. Baik. Tuan-tuan pernah dengar lagu ni tak? Pernah, tak apa, saya cerita kejap lagi. Ini adalah suara Nik Bazura, lagu yang telah pun dipromosikan untuk lagu teaser untuk Bobby Pop. Dan lagu ni pun saya, Jai, Kak Shima ada nyanyi. Kejap lagi kita nyanyi nak Baik, untuk kita dah mulakan majlis pada hari ini tuan-tuan, hadirin sekalian. Jadi kita teruskan dengan acara. Ada acara untuk korang buat kalau rasa dalam beg tu nanti tengoklah tu saya bagi hint dulu. Dan kita akan bertemu nanti dari meja ke meja. Dan untuk itu dengan segala hormatnya, secara rasminya majlis ini berjemput tuan-tuan buat untuk menikmati hidangan santapan Aidil Fitri daripada Mobicom X Mobifone. Terimalah ucapan selamat Hari Raya Aidil Fitri 2026. Jom makan semua. Ini silakan sila jamu sedera, santai-santai sambil kita berbual mesra dan teruskan hidup lagi suasana yang indah ni Tidak, kau macam putri dari gunung Lapar. Lapar weh, lapar. Okey, jemput semua. Okey, kepada yang nak diet hari ini kita lihat dulu niat huni tu kita sambung esok nanti. Hari ini kita sambungkan kebahagiaan. Dipersilakan kepada tuan-tuan untuk menanti saja. Saya tulis sekali. Apa betul. Kadang-kadang jadi caterer. Baik, kita akan cuba ingat balik Ingat balik. Bukalah. Saya minggu bulan karaoke. Bukan. Ulang tahun Makan. Betul tak Asyik? Jadi silakan. Ini ada ponik kita makan dulu. Bang, ini kita boleh petik makan sini ke? Salad ni Ni? Ini boleh cabut makan kan? Tak tahu. Dah basuh ke tak basuh? Tak kena tanya kafe punya kan? Fresh lah. Dahsyat lah. Kalau orang untuk makan, boleh kita menemani sajian. Kita berada di Kita bagikan Sage UTM Cafe kat Jalan Semarang. Punya event. Cafe ni open. Jangan yang paling dekat dalam hidup bukanlah yang besar-besar tuan-tuan, tetapi yang sederhana duduk semeja. Kak Shima, salad tu boleh makan macam tu ke? Salad. Gunting makan macam tu kan? Boleh. Gunting. Dari gunting kita makan. Kita dengan gunting. Ada gunting special lah. Nampak ada gunting. Itulah. Kan Kak? Ada gunting kan? Tu kata. I ingat biasa. Boleh ke makan? Kak Ina tengok kat situ. Tapi masalah itu tak ada standby salad, tengok boleh pilih. Dahsyat lah orang ni kan. Itu idea kan? Maknanya segar kan? Abang sekarang ni zaman-zaman apa hidup ini keras kan. Tanamlah macam ni kan. Sudah petik, saman ya petik tak adalah. Ori asli Asli bukan plastik Organik. Itu cantik lah kan, itu hidup lah. Tak payah. Tu kan kena sebab aircon. Fresh kan? Ini
Saya tak tahulah guru-guru engineering ni kalau pegang pokok saya tak tahulah. Dia tengok Memang bawah rosak. je bukan tengok atas je. Memang rosak, Dia memang tengok rosak. teknikal. Ada apa? Okey, kita nak makan dulu. Sekejap mana? Tapi kalau nak cari tempat makan banyak tidak ada. Cari makan makanan yang biasa kita buat. Kami dulu di pakai raya. Mereka kita dah masak sabenya. Sudah dia. Nak tutup lah dulu ya. Makan dulu.